buang trauma macam mana bang? Okey, memang cantik. Ini kita nak, aku masuk tu, lepas tu kau tanya tu memang kena terus. Memang kena terus. Yang aku nak cerita waktu kecil ni adalah trauma lah. Trauma. Waktu kecil aku perasan benda ni bila ada anak aku tau. Jadi dia tak tahu bila main tu, dia marah kat adik dia, dia tolak adik dia kan, jatuh. Jadi, kita tepuk sikit lah. Jadi saya tepuk sikit macam tu. Tapi dia shock dan dia macam apa, nangis lah. Okey, saya nampak kat situ, dia nangis. Okey, ni trauma lah tu. Trauma lah sebenarnya. Tapi tak adalah pukul kuat tau. Jangan buat report pula, kan radio car datang. Bila budak kecil, tambah lagi yang pula yang rational thinking tak ada, dia tak boleh nak regulate emotion, tahu. Budak-budak kecil ni kalau kita marah, tengok kalau budak kecil kita marah apa jadi? Dia nangis. Nangis tu sebab dia tak boleh nak kontrol diri, dia tak boleh nak regulate emotion. Kalau orang besar, kan, cuba marah orang besar apa jadi? Dia marah balik apa semua sebab dia dah ada rational, dia dah boleh regulate emotion dia. Dia dah boleh fikir cara apa hal dia nak marah aku pula. Dia boleh analyse apa semua tu. Tapi budak kecil dia tak boleh. Dia tak boleh nak regulate emotion tu. Jadi tak tahu apa dia nangis semua tu. Dan dia akan cari seseorang untuk bantu regulate emotion itu. Dia akan cari saya, dia peluk tau. Padahal kita marah dia. Dia cari saya, dia peluk. Sebab dia harapkan kita bantu dia untuk regulate emotion tu. Sebab dia tak mampu. Jadi kita peluk, dia kata tak ada apalah. Memang ada kan. Kita belai apa dia. Lepas tu dia cool down. Okay. Ada orang. Okay, dia nak cerita ada orang. Dia membesar. Dia tak ada rezeki dari sudut tu. Boleh jadi ayah dia meninggal. Okay, ni saya nak cerita lah. Ayah saya meninggal awal. Dan benda tu memang ada berkesan. Memang ada berkesan. Siapa yang anak yatim, selalunya badan dia kecil sikit. Lepas tu emotional regulation dia memang ke laut. Sebab dia tak boleh. Sebab dia waktu kecil, tak ada orang yang bantu dia untuk regulate emotion tu. Jadi, bila tak ada orang nak bantu dia regulate emotion tu kan, dia pendam. Bila pendam, tu yang akan jadi yes, bad life experience daripada ni Afi. Okay, jadi macam mana cara nak buang? Okay, berbalik pada tu, maksudnya daripada kecil dia membesar, benda tu tak settle tau. Benda tu tak settle. Masuk sekolah menengah pun, tambah pula masuk sekolah menengah, dia akan terus ingat, oh ni kalau aku buat macam ni nanti ada orang akan marah aku. Orang marah aku nanti emosi aku sekian-sekian. Lepas tu benda tu tak dapat nak regulate. Kita tak suka berada dalam keadaan yang tak selesa macam tu. Dan benda tu akan terbawa-bawa. Kadang-kadang kalau tak diuruskan sampai ke dewasa lah. Sampai ke dewasa. Kita dah tahu dah. Okay, sekarang ni kita dah ada awareness. Yang kita membesar, kita dah ada trauma, yang kita tak dapat nak regulate emotion. Kita kena cuba memberi pula. Faham tak? Maksudnya kita dah tak dapat nak terima tau. Kita dah tak dapat nak terima. Mungkin fasa tu dah berlalu. Dan macam saya sendiri, yelah waktu saya kecil tu ayah saya tak ada. Tapi bila saya dah besar, saya dah ada anak kan. Jadi saya dapat regulatekan emotion tu dengan saya bagi dekat seseorang.